Disetelnya musik rohani. Jadi kenapa kok dipanggil Pak Pendeta? Karena sekarang beliau itu sekolah untuk menjadi seorang pendeta kayak gitulah. Oh, 要跟阿玲他们。垃圾怎么那么多？啊， Padahal dia丢两天。2天没丢这么多。很正常啦，要怎么样？本来我们不要浪费，还没慢，不要丢啊，我们等它多一觉点。得很臭哎、我没有闻到，哪里的臭？那这个是乱讲话了，什么臭都没有，什么虫，海鲜都没有，怎么你样？拜托了，你用小袋子给我丢，买小袋子。昨天有人打电话来找我，谁？有没有人打电话来？买了没？买很多吗？我来哪里？东方一餐厅有没有买一大堆？买青菜，买牛肉。对呀、oke, bye bye. Salon ya, kita menjemput nyonya. Teng teng teng. Oh ayah. 哥哥有跟我说太太，他在家里等太太回来。对呀、他说这样啊。 Bu rajin-rajin di sini nyapu-nyapu. Oh, 你要跟太太讲我在家里这样。 Seperti ini. Nah, kita ke salon ambil sayuran. 好，有很多吗？有很多吗，太太？现在拿菜呀、有没有好多？好多。我给你挑好了啦，回去洗洗就好了啦。人家都帮忙我们，手都黑掉对呀、你看挑菜呀、地瓜叶、葱啊，那芥蓝菜他们帮忙。这样而已啊，买这样而已啊。阿爸爸，肉。 warna air kan rekuto ibu iyang ah, Teh. 对， Oh. 让你赶快。这个衣服一样。衣服一样的。那里呀，彩地呀，妈的。不用拔掉，太太以后还可以卖给人家。衣服还可以卖给人。你好。这个是东方一老板娘的姐姐。大姐姐她在美国。没够。一盒就好了。一盒够。对。这里，那个我娘讲的水。谢谢，拜拜。拜拜。 Dan di Taiwan juga ada dedaunan ini ya. Sama aja di seluruh dunia ya ada. Mungkin daun rawe yang nggak ada. Oh. OK， 回家。那你不是叫回去？要不然呀，不是我叫太太，太太的儿子叫太太。他叫我跟太太讲，哥哥在家里好。我也不知道为什么。全历史的。这个新的衣服那个对，太太没有给他拔掉，没有关系啦，以后可以卖给人家。Kita mengikuti nyonya. Ting ting ting. anaknya pulang. Buku daging non halal, buku sayuran. Buku semua harus dipretilin di sana, dipretilin di salon. Ini bagus banget, belanjanya ora overdosis. Di sini ono godong telo, wis diperitili ya, seger banget. Kena cai lansai. Ini diperitili juga. Ini adalah daun bawang merah, wis diperitili juga. Ini nanti malam mau masak mapo tofu sama daging non halal.
sedikit banget pin. Ini tuh paiku ya. Paiku jauh. Saya nggak tahu apa anaknya itu mau makan di rumah atau enggak, saya kurang paham. Tapi ya tak masak noai. Hei, Rovan kan sa ikut tiku aye ya, Pak? 我不要买这个是最好的。 Yang si Nongko siwan tiku aye ya? Cepet. Ya吃地瓜叶吗？对啊，我采一点点地瓜叶。卤肉饭给我加的。地瓜叶说好喜欢。你早上要给我吃啊！不是，我要给哥哥。哎呀，让你给他。对呀。Godhong telo ya, siki ae. Ê, quán sang tay chủ á? Semua ini naik叫什么那个忘记？不是胡椒太太。现在的天气这个台的地瓜叶卖多少钱？
50块。 50块一大堆，对对，哎呀，做油的。这有呀，好吃啊。等一下晚上要煮萝卜汤，萝卜汤还有没有萝卜？有一条啊，对还有山药啊，排骨山药汤，也有也可以山药啊。我也不晓得。还漂亮，南瓜可以放个哦，我们也有冬瓜，有没有记得？对，还有一条冬瓜。里面有没有块掉？好的。多给一个吗？青花一个吗？还什么？我只有这一天吃那个羊肉炉最舒服。哦，吃羊肉炉最舒服的呢。对，羊肉炉它温补啊，它会很舒服啊，热热。昨天姐夫也吃羊肉炉，他说很好吃。对呀，然后又。姐姐也吃。不会油。哦，吃不油。哦。嗯。把那个放，要选长江两个。然后粤语，然后。Nah ini harus matang, nggak usah terlalu empuk ya. Sedikit aja, sedikit. ，Hari ini sampai menumpuk ya, banyak banget. Aduh. Beli arak beras. Aku nanti mau diajak Nyonya ke Namen, ke pasar, pasar yang ada di jauh sana, untuk membeli daging kambing sama temen Nyonya. Suruh mangan apa? Mangan mie ya, ini gampang.
肉色怎么那么多？啊，本来没有丢2斤， 2天没丢这么多。啊，很正常啦，要怎么样？本来我们不要浪费，还没慢，不要丢啊，我们等多一觉点。得很臭哎。我没有闻到哪里的臭？那这个是乱讲话了，什么臭都没有，什么虫，海鲜都没有，怎么你样？拜托的，你用小袋子给我丢，买小袋子啊，装，不一定要这样。不是我1点钟要丢啊，快到1点钟我要丢。我都没有什么闻到，本来太太是我早上就有闻到。没有啦，不可能带起来，没有。这个没有海鲜，我们很多天都没有吃海鲜。昨天星期三休息什么地方？对呀、你看你要吃什么？我吃泡面可不可以？可以这。个都有，再其他的泡面随便你吃，你要吃什么都可以。对，要吃鸡肉也可以，都可以。哎呀，鸡肉三刀猪肉那个。我们一起去烧热，仔仔，仔仔在家里烧热。Minyak ini ke saya. Oh, wangi banget. Anak Inonya di sini. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Disetelnya musik rohani. Jadi kenapa kok dipanggil Pak Pendeta? Karena sekarang beliau itu sekolah untuk menjadi seorang pendeta, kayak gitulah. Memakai godong telo dan 2 telur.
Ini mie sisa Mbak Sita teman-teman. Sama mbokku kan dibeliin 2 bungkus. Nggak mau dibawa ke majikan baru. Mbak Sita nggak mau. Wah. Saya tuh nggak bisa makan panas ya. Nasinya habis. Anaknya pulang. Di orang sini tuh makan nasi itu dikit. Tapi yang ngabisin. Itu musik itu terkena copyright apa ora wingko. Ada kalanya telurnya cuma dilebokno gini yo enak teman-teman. Jadi sin ramyeon itu rasanya pedasnya penuh dengan sopan santun dan tata krama. Mie kenyal, terus ada rasa jamur hyuko. Teman-teman yang penasaran Mbak Sita yuk opo yuk, majikannya Mbak Sita yuk opo yuk. Alhamdulillah majikannya baik teman-teman. Alah, wong baru berapa hari yuk belum tahu wataknya majikan. Ya namanya kerja ikut orang. Yang penting dibayar orang digepuki itu alhamdulillah. Kita dianggap keluarganya itu alhamdulillah banget. Mau sebaik apa memperlakukan kita sebagai anaknya sendiri orang mungkin. Dimanapun kita berada, ya kita beradaptasi. Kerja ikut orang pasti ada plus minus sih. Lalu disyukuri, alhamdulillah seperti itu. Masak mie pakai godong telo apakah ya cocok? Sebenarnya lebih enak itu pakai sawi teman-teman. Tapi nyonya aku ndak punya sawi. Ya apa meneh enak godong telo ya godong telo ae.
bunganya banyak banget ya. Bunga apa namanya ya saya enggak tahu. Bunganya bagus banget ya. Jadi semacam kayak mawar, tapi dia bukan mawar. Tapi dia bunganya tuh tersembunyi di daun ya. Oh nih ha. Keren banget. Pian bang deh. Sisi. Nah ini bunganya sembunyi-sembunyi di dalam daunnya. Bunganya cantik ya. Nah, ini bunga apa saya ya enggak tahu ya teman-teman. Ini bunganya seperti bunga mawar, tapi dia memiliki kuncup ya. Warnanya pink-pink kayak bukan merah ya, keping-pingan. Dia tuh cantik banget, terus berbunganya tuh banyak banget. Oh, keren banget. Kita lihat lebih dekat ya. Seperti ini. Ada orang yang melihat saya dari dalam ya. Bunganya cantik banget. Oh. So beautiful. Tang tang. Oh. Nah, kita pergi bersama nyonya. Dada kamayo tayo yoga. Bersama teman dan saudara. Iya mah. Teng 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 teng. 你饭有煮哈？有，准备好了。叮叮叮叮叮。Kita pergi berlima.